Kau dah buang sampah? Dah buang tadi. Dah buang sampah, lepas tu saya kasih plastik. Kau tahu tak, ni dah berapa kali tau. Orang penat nak cakap banyak kali benda yang sama. Ini benda rutin, dek. Benda rutin tau. Dah buang sampah, ganti plastik baru. Ganti plastik baru. Berapa kali mama nak ulang? Penat tau. Banyak kali dah mama kena macam ni. Dia benda rutin common sense tau. Dia sama macam bila kau kencing kenapa? Kena flush. Kena flush. Sama lah macam dia kau dah buang sampah, ganti plastik baru. Apa yang kau fikir benda simpan macam tu tak nak buat? Kenapa kau tak ganti plastik baru ni? Kenapa aku dah dengar apa alasan kau? Sebenarnya adik terlupa mama. Itulah. Tak terlupa. Kau ni dua je alasan kau. Terlupa, tak terfikir. Terlupa, tak terfikir. Dua ni je style kau. Kenapa kau boleh terlupa? Apa yang kau fikir sangat tu? Sampai kau boleh lupa nak tukar plastik benda simple macam ni? Kau fikir apa? Mesti sebab kau nak main game kan? Kau nak cepat-cepat kan? Dah buang, terus cuci cepat nak main game. Kan tak? Tak dengar juga mama. Apa yang kau asyik fikir kan? Roblox, Minecraft, Mobile Legend. Tu tahu pula, tak lupa nak main tu. Hari-hari main aku tengok. Tak lupa pula. Sorry mama, okey adik pergi buat Dah tak payah aku buat. Adik Tak payah. Aku boleh buat. Aku dah buat dah. Tak payah. Ni bila nak kemas ni? Ni. Kotak-kotak ni. Bilik pun bau bacing je. Bila tak aku buka tingkap tu. Manalah bilik tu tak bau bacing je. Buka.